Setiap kali gaji masuk, ramai orang laju je keluarkan duit untuk bayar bil, makan luar ataupun shopping dulu. Tapi bila hujung bulan tengok baki tinggal sikit je. Sebab tu ramai orang mulakan satu habit baru, iaitu bila dapat saja gaji, asingkan siap-siap untuk buat simpanan dalam bentuk emas dulu. Kenapa emas? Pertama, emas ni tak mudah bocor. Bila kita tukarkan duit kita kepada bentuk emas, duit tu tak boleh keluarkan sesuka hati. Jadi simpanan kita tu lebih selamat. Kedua, emas ni simpan nilai. Kalau kita simpan RM500 je setiap bulan dalam bentuk emas, 5 tahun lagi nilai RM500 tu tetap ada, malah nilainya makin lama makin meningkat. Berlipat kali ganda. Ketiga, emas ni fleksibel dan ia sangat membantu. Kalaulah kita betul-betul ada kecemasan ataupun terdesak, kita boleh jual atau pajak saja emas kita untuk dapatkan tunai dengan segera. Nak mula buat simpanan dalam bentuk emas ni tak susah. Di Public Gold kita ada sediakan satu akaun emas di Public Gold ni, yang mana kita boleh mula simpan emas ni serendah RM100 yang pertama ataupun serendah 1 gram emas yang pertama. Ataupun boleh saja kita simpan emas ni ikut bajet kita sendiri. Jangan risau, akaun emas di Public Gold ni ia bukan satu komitmen wajib bulanan yang kita kena komit setiap bulan. Asalkan kita sendiri konsisten buat simpanan untuk diri kita sendiri. Kalau gaji setiap bulan tapi asyik habis, percayalah di masa depan kita akan sesak. Jadi sebab itulah saya nak ajar tuan-puan macam mana cara untuk kita mula buat simpanan dalam bentuk emas sekarang ni untuk simpanan masa depan. Nak saya bantu mula buat simpanan dalam bentuk emas ni dengan cara yang mudah dan murah? Boleh klik sahaja link di bio saya untuk saya bantu. So, dah bersatu, cek komen, jangan lupa follow.